Semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama Berseri Keluarga. Itu episod ke-18. So, jom kita tonton. Saya kena kerja keras sikit nak bagi awak sihat ni hidup selesa. Selesa apanya awak tinggal saya kat sini? Awak tak takut ke duduk KL? Kalau parents awak jumpa macam mana? Sampai bila nak jadi isteri jarak jauh? Saya kena kerja keras. Okey, itu dia. Buat mereka yang belum tahu, Aman dengan Mia dah pun kahwin. So, diorang jadi pasangan muda lah. Kiranya Aman ni seorang yang kita boleh kata bertanggungjawab lah. Walaupun dia mungkin kita rasa macam baru, macam muda lagi lah. Dia kahwin dengan Mia sebab dia nak sama-sama menjaga anak Mia. Walaupun itu bukan anak dia, bukan anak Aman. Tapi kita tengok pada sudut lain, adakah mereka bersedia menjadi sepasang suami isteri dalam usia yang muda. Dan satu lagi, sebab mereka ni long distance, maksudnya dia orang tak hidup bersama. Tak silap saya, Mia dia duduk dekat rumah apa untuk ni lah, macam rumah untuk anak-anak remaja yang ada kes macam Mia ni. Jadi dia tak hidup bersama. Aman pun ada kerja dia. So kita boleh tengok lah, diorang belum ready, tapi diorang terpaksa berada dalam situasi itu. Jadi dia sedikit sebanyak mengganggu emosi Mia dan Aman. Sebab Mia macam yang saya cakap, diorang ni belum ready lagi. Diorang belum ready dari segi, mungkin dari segi kewangan ke, dari segi masa ke. Kewangan tu penting juga, sebab dia bila nak hidup, nak bina hidup, dia nak kena ada rumah, dia nak kena ada tempat mereka untuk hidup bersama. Dan saya rasa Aman belum sedia untuk itu. Tapi dia mungkin dia ada empathy pada ni lah, pada Mia. Kesian pada Mia tengok apa yang berlaku. Sedangkan boyfriend dia sebelum ni tak ambil kisah. Lepas tu Mia tak boleh balik dekat rumah dia. Dia memang tak akan balik rumah dia. Jadi Aman je lah harapan dia lah, orang yang boleh dia bergantung. Sebab tu dia kahwin dengan Aman. Itulah harap mereka boleh menempuhi hidup. Walaupun Mia ni dia nampak kelinci jugalah, dia nak suami dia dekat dia. Okey, jumpa lagi. Sekian.